Tes 1, 2, 3, 1. Kuala Lumpur hujan guys. Kuala Lumpur hujan. Kita minum teh tarik dulu. Berarti kita bisa. Jadi ya, tuh Apa? tingkat Jadi dia minta gambar mana? Aku nambah ya mamu. No. Mampu anak ya. Mana boleh dia? Alamu tak belanja petang ambil keluar. ada di mana? Ada. Oh kak. Minum makan roti, makan biskut. Minum petang makan biskut. Selamat petang guys. Makan roti guys, biskut. Petang ni makan biskut. Cari roti canai tak ada. Salam ngopi. Ya, saya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur hujan. Kuala Lumpur hujan. Hari-hari hujan guys. Saya di Kuala Lumpur. Diskon. Kuala Lumpur, Malaysia. I'm from Malaysia. Dio dari mana? Dio dari mana? Dio Pucu dari mana? Saya dari Malaysia, Kuala Lumpur. Ayolah bikin paspor. Bikin paspor di Indonesia cuma 350.000 online. Nanti pas bawa foto baru datang ke imigrasi terdekat. Di mana Anda sekarang? Saya di Kuala Lumpur, guys. Kampung saya di Pekanbaru. Di Sabah sudah malam ya? Oh, Sabah sudah malam. Di Malaysia baru jam 7. Jam 7 nih kalau di Malaysia, di Indonesia jam 6. Ya, Sabah cepat malam ya. Tapi cepat malam, cepat siang. Kalau Sabah cepat malam, tapi cepat siang. Jemput minum semua guys, minum.
6 petang. Kalau datang sini belanja, saya belanja. Saya belanja ya. Pakai duit saya. Datang sini. Saya dari Kuala Lumpur, Gombak. Kalau datang sini, siapa-siapa kawan datang sini, saya kasih minum teh dengan makan nasi Padang, nasi Minang. Saya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Coba sebutkan Anda dari daerah mana? Daerah Sulawesi, Brunei, Sabah, Sarawak, Kalimantan. Saya di Semenanjung, Malaysia, Kuala Lumpur. Oh, Sabah. Oh, Sabah. Lahadatu kan mana Sabah? Di Sabah banyak di pinggir laut kan. Banyak sungainya. Bandara pun di pinggir laut. Bandara di pinggir laut. Ya. Di Kuala Lumpur banyak polis Sabah, orang Sabah. Polis banyak bertugas di Kuala Lumpur, orang Sabah. Saya banyak menjahit baju polis. Saya tukang jahit baju polis. Saya jual baju Melayu, jual baju jaket kulit. Kebanyakan customer saya polis dari Sabah. Sekarang jam 7, kebetulan saya tadi ada urusan di luar, hari hujan. Jadi menjelang hujan berhenti, saya buat live sekejap. Menjelang hujan berhenti, saya buat live. Jumpa seperber semua. Makan biskut nih boleh mengecilkan perut. Kalau makan nasi kenyang sangat, berat. Kita makan biskut. Nanti malam kita makan nasi. Lepas maghrib nanti makan nasi. Sekarang belum masuk maghrib lagi. Waktu maghrib di Kuala Lumpur jam 7.25. Jam 7.25. Kalau di Indonesia mungkin jam 6.25. Cepat di Kuala Lumpur jamnya dipercepat 1 jam. Cepat orang pergi kerja, cepat pulang kerja. Kuala Lumpur hujan guys. Masih mendung dekat atas, mendung lagi. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih telah menonton. Yang suka komen lagi bagus di komen. Komen berkenaan saya lah, apa kelebihan saya dan apa kekurangan saya. Kalau nak tempah baju pun boleh, nak buat baju raya, nak buat baju pengantin, siapa yang nak kahwin, boleh saya jahit bajunya. Jemput minum semua, minum.
Teh tariknya sedap guys, teh tariknya sedap. Teh tarik, teh tarik. Sekarang sekejap lagi berkemungkinan ya nanti saya mampir. Konten kreator juga ke? Apa judul, apa nama nih? Apa tajuk deh? Wow. Oke guys. Terima kasih telah bergabung. Oke. Ya, tajuk dia apa? Figur dia, atau musik, atau blog, ataupun apa lagi, ceramah, tutorial, apa tuh? Apa tuh tajuk kontennya apa? Terima kasih guys telah bergabung, telah menonton video ini. Terima kasih guys. Jangan berdosa. Infinity Game. Oh, Infinity Game nih game ya. Oke, terima kasih. Thank you. Kalau datang sini saya belanja ya. Nak bungkus pun boleh, nak minum pun boleh. Oh iya ke? Yalah. Oke. Selamat petang guys, selamat petang Kuala Lumpur. Hari masih hujan di Kuala Lumpur guys. Hujan masih lebat. Lima orang sudah tutup. Saya bayar minuman dulu ya. Saya bayar dulu, lepas tu kita balik. Kejap je saya buat live. Sebab ni hujan dah teduh, tak lebat lagi. Elok biasa. Minum guys.
Kalau datang sini saya belanja air. Saya belanja makan. Kalau datang sini saya belanja air, saya belanja minum, saya belanja makan. Pe, tak ada lu kecil ya lah. Lu kecil tak ada belai, pe nak. Pe air. Ada lu kecil tak? Hah? Nak bayar air 2 gelas bagi duit 50. Takut dia tak ada. Kita nak gerak dulu ya. Ha? Tak ada. Tak ada. Kita bayarlah. Kita bayar loh nanti. Kira. Tak ada. Dia tak ada balance duit 50. Okey guys, kita gerak dulu. Sekejap lagi masuk waktu maghrib. Lagipun kedai ni nak tutup. Sebelum dia tutup kita gerak dulu. Minta maaf ya. Okey sip. Nanti saya cari. Okey, nanti saya cari ya. Rizky. Okey. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita gerak dulu. Kita naik motorcar. Basikal. Motosikal. Jap. Tak kena lagi. Saya berada di Kuala Lumpur. Masih hujan guys. Ada rangkolnya pun. Hujan Kuala Lumpur guys. Kuala Lumpur hujan. Ini pesan malam hari Senin. Pesan malam guys. Pesan malam. Pasar malam hari Senin. Jangan rapat. Bahaya. Kita nampak kita gelap je semua kita nampak. Kita dari luar, dari minum petang kedai roti canai tadi. Tapi roti canai tak ada malam. Petang tak ada roti canai, ada pagi je. Kita ni nak on the way balik rumah guys. Balik rumah, rehat. Kejap lagi masuk waktu solat maghrib. Kawasan Kuala Lumpur dan sekitarnya. Kuala Lumpur dan sekitarnya. Jangan potong dek. Ya. Kuala Lumpur dan sekitarnya masuk waktu maghrib 7.25. Sebentar lagi akan berkumandang suara azan di Kuala Lumpur.
Deal. Hah? Kerja dia. Oke guys, sampai balik rumah guys. Sore ya, hujan turun lagi. Hujan turun lagi. Oke. Yap. Hujan turun lagi. Dah sampai ke rumah. Nah, ini rumah saya dekat sini. Dekatnya nih bangunan KLTS tuh. Tuh kondominium KLTS. Rumah saya rumah kampung. Nah, rumah macam nih, kampung kan tengok. Rumah orang dulu punya. Rumah orang dulu kala punya. Zaman Jepun dulu macam ni lah rumah orang kat sini. Rumah kampung, ada pokok durian, ada pokok kelapa. Rumah tinggi. Okey guys, ini pokok kelapa ada juga sini nih. Ini pokok kelapa, pokok nangka, macam-macam ada mangga, kuini semua ada guys sini. Banyak nyamuk guys. Banyak nyamuk, tengok banyak nyamuk. Nyamuk banyaknya. Allahu Akbar. Ni bahaya ni, nyamuk denggi katnya ni. Tak jatuh, saya pegang kuat-kuat guys. Saya selalu buat video di jalan raya. Kadang naik motor, kadang naik kereta, naik bas, naik pesawat pun ada guys. Naik pesawat pun saya ambil gambar, ambil video pesawat. Ini tu bangunan KLTS, kondominium KL Street. Ni tinggi guys bangunannya. Nyamuk. Janganlah sampai mati ke nyamuk. Nyamuk tu kecil je. Kita pijak-pijak lah dia nanti. Kalau gigit kita dia pijak-pijak dia. Badan muka dia. Ni saya spill ya. Mana ni nampak ni? Dekat je kan? Ni ada 6 blok. 6 blok ni rumah ni. Rumah kondominium ni. Sampai tingkat 40. Tingkat 40 ni. Ni pun baru siap juga ni. Sebelah ni, di atas ni. Tu. Di balik rumah ni. Kita tengok rumah ni. Dah macam sangka burung. Dah burung dalam sangka macam tu lah. Semua hidup lampu tu. Semua orang kat dalam tu. Saya kerja, saya dah cakap tadi mungkin awak belum tak dengar tadi baru masuk mungkin. Saya tukang jahit. Saya tukang jahit baju. Jahit baju Melayu, baju kemeja, swaslek, baju koprat, baju batik, baju jubah, baju kurta, baju Melayu, baju polis, baju tentera, baju immigration, baju security, semua saya jahit. Kalau nak tempah boleh guys. Nak untuk raya punya boleh. Nak baju kerja, baju nest pun boleh. Baju nest, baju jururawat. Baju jururawat boleh juga. Baju tentera,
Sini, Pi. Pi. Tuh dalam bakul banyak, Pi. Nih banyak nyamuk, guys. Nih, cepat sini, Wah, dalam bakul tuh, dekat tepi bakul tuh. Cepat. Tuh. Belakang ayah, cepat, belakang ayah. Ni belakang ayah, atas. Atasnya, Atas. Atas. Tuh. Angus. Bau nih. Bau ikan bakar. Banyak tuh Sekarang jam berapa, Bi? Jam berapa, Bi? Dekat Sabah 7.24 je. Sekarang. Sama je kan? Sini 7.25. Sama je kan? Tapi dekat Sabah gelap. Dekat Sabah 7.25 tu gelap. Dekat Semenanjung masih terang lagi ni. Terang lagi. Ni, masih terang lagi ni. Masih terang lagi. Ada motor lalu, guys. Silakan lalu. Silakan. Sila. Nak ada. Dah. Elok, laju nah, tenanglah. Okey, dah. Sekarang orang perempuan ni buat motor dia laju-laju, guys. Nanti tergolek dekat sini. Susah nanti. Ni perempuan ni buat motor laju-laju nanti tergolek. Sini terang. 7.24 terang. Dekat Sabah dah masuk solat isyak dah kan. Ni terang kan. Itu dinding rumah tu. Nampak tu? Atap rumah tu kan masih terang lagi. Dekat Semenanjung terang lagi. Dekat Sabah dah gelap. Kejap lagi masuk. Telah masuk waktu solat isyak. Jam 8. Mungkin jam 8. Mungkin lebih kurang jam 8 dah masuk solat isyak sana kan. Tak saya edit. Betul. Ini keadaan betul-betul punya. Tak ada edit. Tak edit ni. Betul-betul punya. Real. Ni real. Ni dekat bawah tu kan. Pun dah gelap ah. Ya. Fire Android. Naik tu kan. Handphone ni Android. Nampak siang kan? Siang ni. Terang lagi. Dah azan. Okey guys, dah azan. Dah masuk solat maghrib. Ya, kita mohon undur diri dulu ya. Mohon maaf kalau ada tersilap kata, terlanjur bahasa, saya mohon maaf. Tadi saya mulai dengan salam, kini saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye.